UMNO punya strategi, saya dah bocor dah. Saya dah cerita dah. Ni, brother Zainal. Zainal Sumut. Ni, kau tengok ni mulut aku ni. Mulut aku ni kalau aku cakap, fakta tau. Bukan macam kau, cerita kartun. Ni. Aku dah bagi tahu awal lah. Strategi UMNO, dia akan buat camouflage, letakkan orang muda sebagai calon. KJ akan dilihat sebagai prospek. Dan hari ni guys, korang nampak benda ni. Zahid akan letak jawatan nanti. Dia akan letak jawatan, Tok Mat akan memangku. So, orang akan nampak, UMNO dah tak ada Zahid. Sebab hari ni majoriti orang tak nak Zahid. So, dah nampak dah. Tok Mat tak ada dah. Tok Mat dah. Sekarang Zahid dah tak ada dah. So, yang bodoh-bodoh ni, ya betul lah. UMNO lah. Sekarang ni dah kena tukar lah UMNO lah. Nampak? Itu strategi. Hari ni, laporan berita. Ni, Haji Zainal akan tengok ni. Ni baru betul cakap. Bukan macam kau cakap merapu. Aku dah cerita awal lah. Dalam negara yang selama ini politiknya banyak dibentuk oleh kepentingan kaum dan agama, perubahan sedang menanti dan perubahan itu mungkin diterajui oleh Tengku Zafrul Aziz serta Khairi Jamaluddin. Penganalisis politik Mazlan Ali melihat dua figura ini tampil dengan imej sederhana, politik berasaskan hujah, fakta, penyampaian berkesan dan persaingan sehat bukannya retorik perkauman. Mazlan berkata daripada membawa Malaysia terjerumus dalam politik Dengar retorik perkauman. Dengar. Sempit berasaskan kaum, kedua-dua pemimpin itu selesa membawa visi negara yang dibina atas semangat kebersamaan, toleransi dan kerjasama. Zafrul dan KJ dilihat mewakili masa depan yang lebih meyakinkan, namun Mazlan mengingatkan bahawa perubahan skrip politik lama berteraskan kaum dan agama kepada politik kesederhanaan masih jauh untuk dicapai. Ada juga pandangan dua wajah baharu politik negara ini berjaya menunaikan janji ketika berada dalam kabinet. Haili Izzati, FMT. Betul tak saya cakap? Betul ke tak saya cakap? Saya dah cakap awal lah. Betul ke tak? Kau tengok modus operandi dia, Dua orang ni kerana tak main isu kaum. Nampak tak? Nampak tak strategi dia? Media lapor ni, dengar saya cakap ni. Ni Haji Zainal main belajar dengan aku. Kau bodoh sangat main aku belajar dengan sikit. Sekarang ni, dia cerita dua watak ni, bahas, tak main isu kaum. Ini media lapor. Kebelakangkan lagi, tengok the bigger picture. Tengok the bigger picture. KJ ni dengan siapa? Tengku Zafrul ni penasihat khas PMX. Takkanlah bodoh sangat kita ni tak nampak ni. Lepas tu, bermain politik kaum. Siapa yang main isu kaum? Dia orang yang main isu kaum. Ini ibarat macam mana? Good cop, bad cop. PKR main angle sekarang ni, divide and rule. Lepas tu dia tonjolkan ni. UMNO pula main watak. Okey, ni Melayu. Ni orang muda. KJ ni, Tengku Zafrul ni, brilliant. Dia tak main isu kaum. Guys, lama mana kita nak diperbodohkan lagi ni? Come on lah, bijak. Saya cakap ni kena bijak. Bukanlah saya cakap korang bodoh. Tapi dalam politik ni, school of politik. Ramai kita tak faham itu politik. Itu yang jadi bodoh tu, benar tu. Sebab tak faham, tak tahu. Bukan kita berpolitik, kita bukan berpolitik, kita bukan masuk parti politik. Kita nak ambil tahu, faham, supaya tak diperbodohkan. Kalau diperbodohkan, macam ZRA lah. Harga minyak naik, ini global, bla 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 bla. Sabah ni, Sarawak. Lepas tu kantor pergi Sumut. Senyap lah. Itu contoh, bodoh, benar. Baru kejap lagi saya cerita. Kejap lagi saya tunjuk bos dia. Bos dia, kita tunjuk bos dia. Nak bos ZRA? Saya akan tunjuk malam ni, bos ZRA. Itu strategi dia lah. Nampak cantik. Saya jangka Zahid akan letak jawatan, Tok Mat akan mengaku, Zahid mungkin deal, DYT Melaka,
kita dah UIT Melaka, jadi dia tak boleh dituduh balik lah di mahkamah. Ada imuniti, ada kekebalan lah. Itu strategi PKR tadi, strategi UMNO. Ini semua untuk pilihan raya, guys. So, macam mana pula dengan DAP? Macam mana pula dengan DAP? Tempoh hari sudah cerita. Najib akan bebas. Najib kemungkinan akan dapat pengampunan. Najib akan bebas. So, bila Najib bebas, kalau DAP sokong, DAP bukan tak sokong, dia sokong. Tetapi masyarakat Cina akan marah dengan DAP. Bahawa DAP sebahagian daripada komplot yang bebaskan Najib. So, DAP akan keluar daripada PH. Nampak tak? Game dia orang ni game. Jangan tengok yang skop kecil tu. Tengok the bigger picture. Pergi belakang balik. Tengok balik. So, DAP akan keluar daripada PH. DAP akan konon tak setuju. Faham tak ni saya cakap ni? DAP tak setuju. Ini tak patut. Sepatutnya Najib kena bebas. Jadi pengundi Cina yang benar-benar otak pula. Yang bodoh-bodoh pula. Oh, betul lah DAP tak setuju lah. Oh, DAP tak setuju. Padahal dia sokong. Tapi nak main wayang. Macam korang lah diperbodohkan. Nak tunjukkan game ni. Nampak tak game diorang ni? So, DAP akan keluar. So, bila bertanding pilihan raya ni, DAP akan securekan 40 kursi parlimen. PKR akan dapatkan 40 kursi parlimen. UMNO pun nak 50-40 kursi parlimen. Lepas tu dia bentuklah kerajaan balik. Itu je matlamat dia. Guys. Come on lah. Jangan mudah lupa. Orang Melayu mudah lupa. Kita jangan jadi Melayu mudah lupa. Ingat. Saya cakap jangan percaya. Fikir betul tak betul. Matlamat mereka nak bentuk kerajaan bersama. Sekarang kena gaduh. Lepas tu, bergabung balik. Inilah agenda mereka. Bergabung balik. Yang penting kekal kerajaan. Sebab semua orang tahu. Kalau mereka kalah, Non Kunyit masuk penjara. Farhash masuk penjara. Fahmi masuk. Semua masuk penjara ni. Semua ni. Kau penjara. Semua masuk penjara. Salah guna kuasa. Rasuah. Ini strategi mereka. Clear? Clear tak setakat ni? Clear ke tak clear setakat ni?